Assalamualaikum puan, saya Adrana. Saya dari wartawan TVPSS Semerdu. Boleh tak saya nak tanya soalan sikit? Okey, boleh. Apakah pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan sepanjang menjadi penceramah dalam program Mami Happy? Okey, berkenaan dengan pengalaman ni, kita dah pergi banyak sekolah. Jadi pengalaman setiap sekolah tu berbeza lah. Dan ada satu pengalaman yang memang saya kata memang tak boleh lupa lah sekolah tu. Walaupun setiap sekolah dia ada ragam dia tersendiri. Murid bising tu perkara biasa lah. Murid-murid main, tahap satu lagi-lagi kan buat kerja sendiri. Tapi ada satu sekolah tu, saya tak tahulah, mungkin tahap satu ke ataupun sebab memang aktif ke, memang saya bagi ceramah, ada budak tu lari-lari, siap gaduh-gaduh, siap bertepuk tampar lah. Masa saya tengah bagi ceramah tu, macam saya tak ada kat depan tu. Macam tu lah. Tu tak adalah pengalaman tu buruk, tapi nak cakap yang pengalaman tu macam nak cakap yang pelbagai ragam. Tapi nak rasa macam tak adalah rasa tak suka kan. Cuma macam ada juga budak-budak yang tak boleh duduk diam sampai macam tu sekali, sampai gaduh memang berdarah lah kawan dia tu. Macam tu macam tapi sekolah tu bukan kat Melaka lah. Sekolah tu dekat Negeri Sembilan. Soalan yang kedua, apakah cadangan untuk membantu murid memberikan tumpuan sepenuhnya ketika proses pembelajaran berlangsung? Okey, berkenaan dengan tumpuan pelajar ni, dia memang agak mencabar lah kan. Lagi-lagi kepada guru-guru yang mengajar budak tahap 1 kan. Tahap 2 tu mungkin lah boleh consider lagi, walaupun ada yang degil tu samalah. Tapi biasanya kalau topik-topik yang agak membosankan, dia memang susah nak bagi tumpuan lah. Biasanya kalau budak ni nak participate ataupun nak bekerjasama dengan kita, biasanya kita akan buat aktiviti yang menarik minat diorang. Contohnya lah, kalau matematik kan, kita nak ajar kat depan tulis whiteboard je, mereka akan mulalah keluar masuk kelas, pergi minum air kan. Itu perkara biasa. Tapi bila kita buat board game ke kan, ada satu kumpulan, tapi dia bagi cabaran juga kepada guru lah pula kan. Nak kena buat aktiviti, nak kena fikir aktiviti nak buat apa, aktiviti ni nak buat aktiviti apa pula kan. So masing-masing ada pro and cons lah. Sama ada guru-guru tu penat, ataupun memang guru-guru tu perlu berusaha lebih untuk menarik minat pelajar tu kepada kita, ataupun kita nak tengking-tengking pula dia kan. Tu budak tu pula sendiri cari, tak naklah masuk kelas cikgu ni, asyik nak kena tinggi suara je kan. Dia pun murung je. Tapi tu cabaran lah sebenarnya. Nak kata langkah-langkah secara spesifik tu dia susah sikit lah, sebab setiap orang berbeza. So cikgu tu sendiri yang perlu menilai dan perlu mencarilah cara untuk menarik minat kepada pelajar-pelajar yang diajar. Sebab cikgu tak adalah cikgu nak cakap main board game je, kena buat banyak latihan. Setiap orang berbeza. Itulah pendekatannya, kena cari solusi yang sesuai dengan kelas kita dan pelajar kita. Macam tu je. Baik, terima kasih. Saya membeli buku rumus dan formula matematik sekolah rendah. Latih tubi sifir 660 soalan. Conggak sifir 3 jam kuasai sifir. Dan kem cermelang jari tambah kad didik jari. Saya membeli buku ini untuk belajar. Saya beli buku mewarna ni si kucing sayang sebab saya suka mewarna. Saya beli buku ni sebab saya suka membaca buku seperti buku komik. Saya juga belikan adik-adik saya punya buku juga. Saya sangat suka baca buku yang berkaitan dengan pendidikan.